Salah kau kita doa hak tak say bayar duit kita mati cepat. Baru waris dia tanya, mana-mana arwah ni ada hutang, boleh kontak saya. Salah kau ustaz, saya nak tahu. Dia kata orang yang tak bayar hutang dia doa nak suruh mati dia. Boleh ke tak? Dengar baik-baik. Doa ini ada dua. Satu doa yang baik, satu doa yang tidak baik. Dan Nabi buat hak mana? Nabi buat dua-dua. Doa hak baik pun Nabi baca, doa hak tak baik pun Nabi minta. Dah hak mana banyak? Hak banyak dirakamkan dalam kitab-kitab hadis, Nabi doa hak baik. Cuma ada juga beberapa kali Nabi doa yang tidak baik. Antaranya doa kunut nazilah. Doa kunut nazilah tu bukan bagai-bagai tu. Minta Allah hancur leburkan musuh-musuh Islam. Nah, kalau doa yang baik, minta beri hidayah kepada musuh Islam. Itu doa yang baik. Tapi doa kunut nazilah, doa Allah binasakan. Betul tak? Nah, doa minta hancurkan orang yang memusuhi umat Islam, yang menzalimi umat Islam. Dah. Kemudian lagi ada hadis yang lain. Nabi kata barang siapa yang dilantik menjadi pemerintah atas urusan umat aku, min amri ummati, syai'an, suatu perkara dia dilantik untuk uruskan umat aku. Faham tak lagi? Lalu dia ini membuat susah ke atas rakyat. Fasyaqqa alaihim, dia buat susah atas rakyat. Mana-mana yang Allah beri dia kuasa menjadi kerajaan, Nabi kata, nampak? Fasyaqqa alaihim, dia wi susah ke rakyat, wi jadi perik rakyat, wi jadi beh rakyat, wi jadi kepek, wi jadi dak kesukaran. Maka Nabi kata mana? Fashqut alaih, ya Allah, beri sepek, beri susahlah atas pemerintah seperti ini. Itu doa yang tidak baik. Betul tak? Okey. Cuma ulama kata, kalau kita nak doa yang tidak baik, biarlah betul, iaitu orang yang melakukan keburukan. Contoh, dia ni banyak dia buat kacau dalam kampung kita, duduk khenak korang. Kita berdoa kepada Allah agar Allah balas balasan yang setimpal ke atas orang jahat ni, hukumnya boleh. Dan tidak boleh kita doa buruk tu lebih daripada buruk dia. Mana berat doa kita lebih berat daripada buruk dia, tak boleh. Contoh, dia curi buah pauh, rumah kita sutil je, kita berdoa biar mampu lanyek lori, tak boleh, kerana dosa dia tak padam dengan doa kamu itu. Faham tak lagi? Soalan seterusnya,